bila buat kerja komputer, kepala rasa tintong. Kalau anda rasa macam tu, maksudnya anda sama macam dengan Cikgu Adam yang banyak guna laptop, guna skrin, yang menyebabkan cermin mata dia memang tak membantu dia pun. Cikgu Adam ni dah buat ujian kesihatan, tak ada nampak pun ada penyakit, tapi dia ada 5 benda ni. Sakit kepala, mata yang secepat penat, penglihatan nampak double, 2, sukar dia nak fokus, dan selalu sakit leher dan bahu. Cuba cek anda ada salah satu ke atau ada semua macam Cikgu Adam. Dan bagaimana saya ubah hidup Cikgu Adam. Kanta prism dan vision terapi. Kanta prism ni apa? Cermin yang kita alter sikit cara cahaya masuk yang menyebabkan dua mata tu senang nak bekerja dalam keadaan yang lebih rest. Jadi hilanglah double vision. Vision terapi pula, kita nak bagi latihan pada mata tu. Bila kau letih, kau janganlah lari, kau janganlah nampak dua. Maksudnya kita naikkan stamina dia. Lalas apa Cikgu Adam cakap? Saya rasa rugi. Setahun saya tunggu baru datang nak buat rawatan. Bebaskan masalah hantar ni sekarang.